Sam nampak ni ada orang niaga tepung bokor ubi kayu. Ni Pak Sam on the way daripada Perak ke Kelantan. Jadi sekarang ni kawasan Jeli Tanah Merah ni. Ya. Pak Sam nak tengok sini apa dia punya ni lain daripada tepung bokor, apa lagi dia yang dijual. Tengok situ. Ya. Ni ada tulis ni. Ada cawangan kedua. By Masjid Ain. Mungkin boleh order kot. Pasal ada nombor telefon tu. Ya, ada nombor telefon, boleh WhatsApp. Tu. Ya, ni dia. Ni dia telur. Dia katakan tepung bokor tepung bokor. Ni bokor, tepung bokor ubi. Ni dia. Ni ubi. Ni ubi. Ni dia punya. Ada cash ada. Cash QR. Ni apa dia ni? Ni apa dia ni? Kepala sate. Kepala santan. Kepala santan. Orang Kelantan panggil kepala santan. Kepala santan. Ni dia. Ini dia dah ni dalam bekas. Dia tahu dalam bekas ni, dia bagi tahu tadi RM5 satu bekas. RM5 satu bekas. Lepas tu lain daripada tepung bokor. Ini ada lompat tikam. Lompat tikam. Ni lompat tikam ni. Ni sama juga harga. Sama juga harga. Bising dia berjalan ni. Jalan RM5 juga. Lebih ni dia. Alright. Ni ubi makan kepala sate atas. Berapa tak ni? 5 ke? Ni 5. Ni 5. Ni 5 cukup. Nak berapa 5 rasa? Dah siap dah siap ada. Hari-hari ni ke? Hari Senin yang tutup. Hari Senin dia tutup. Hari Senin dia tutup. Ya. Hari-hari lain buka. Hari Jumaat pun buka. Dia bagi tahu tadi dalam pukul 10. Dalam pukul 10, paling tu pun dalam pukul 11 tu. Pukul 11. Lepas tu habis berapa? Berdasar pada apa yang habis. Ni dia. Alright. Tak telur ada. Kenapa apa tu? Ni lagi kuih-kuih yang ada ni. Dia simple je, tepi jalan je. Tepi jalan je. Jadi sibuklah sikit. Macam-macam bunyi je. Ni pertama kali lah Pak Sam nak try ni. Pak Sam nak try. Asal lagi tak ingat. Dia regot dia kata ambil video. Dah lama niaga dah? Alah, dekat setahun. Bulan ni dekat setahun. Dekat setahun dah berniaga ni. Sila. Ni. Ya, walaupun simple tapi ramai lah orang berhenti. Ni dia. Ya, best. Mari dekat tak apa? Tak ada ha. Mai. Mai. Nak beli tak ada ha dah. Saya dah beli dah. Ni nak rasa tepung bokor. Ni pasal apa orang panggil tepung bokor? Pasal apa orang panggil tepung bokor? Asal usul dia. Makan ni leja orang lama-lama. Sebab apa bokor? Bokor ni bekas lah kan? Sepatutnya dah le bekas dia bokor tu. Dia bekas tu. Dia ni model lah. Itu nama dia buat tepung bokor sebab bekas dia tu. Tu asal dia, asal usul. Siapa-siapa yang tahu komen. Sila komen dekat bawah okey. Biasa selalu beli sini bang? Biasa dah. Beli? Semua-semua? Boleh kata seminggu sekali. Seminggu sekali? Seminggu sekali. Apa komen? Sedap lah. Sedap sedap. Memang sedap? Memang sedap. Kalau siapa beli, mari membeli tak menyesal lah? Memang tak menyesal. Tak menyesal. Kalau siapa-siapa lalu boleh singgah. Comel tu. Abang nak mana bang? Saya Jeli. Jeli? Saya. Ni jalan Jeli Tanah Merah. Dia panggil Jeli Tanah Merah? Ya, Jeli Tanah Merah. Jeli Tanah. Ni siapa-siapa ni Jeli Tanah Merah. Ni kampung apa dia ni? Kampung apa dia? Cedok tua. Kampung Cedok. Kampung Cedok tua. Mari. Okey bang. Okey. Alright.
Ni kuih ke dia panggil ni Ni brownies. brownies. Ah. Berapa ya asal ni? Ni 13 ya. 13 ya. Brownies kunafa. Kunafa. Kunafa ni best seller lah sini. Berapa ya ni? Ni 18 ya. Ni yang ni RM18. Yang ni 13 Ni hot mix. Ni 15. Yang ni Ni tak telur. tak telur. Tak telur 7 ya. So berapa? Berapa ringgit ni? 7 ya. 7 riyal. Orang sini panggil riyal, 7 riyal. RM7 lah, RM7. Okey. Siapa-siapa yang lalu kawasan ni singgah. Singgah. Kopi ada juga. Singgahlah dalam pukul 10 pagi insya-Allah. Ni kopi biasa. Ni kopi. Kopi ni dia. Dia pun ada promote kopi. Ni berapa harga sepotong ni? Ni 14. RM14. Ni macam misu. Oh, nama pelik-pelik nak sebut tau. Nama pelik-pelik nak sebut. Ni berapa ni? Ni 20 minggu ni 20. promosi. Promosi 17 ya. 17 ya. Promosi. Harga biasa RM20. 20. Sekarang promosi RM17. Okey. Cepat-cepat siapa nak ni cepat singgah. Yang siapa nak dah balik kampung cuti sekolah akan datang ni singgah kan. Okey. Right. Kebanyakan minum petang ni. Makan petang. Makan pagi boleh. Hari-hari memang habis. Tengok atas ada orang lah. Betul. Ramai habis. Ni dia tengok. Dia bagi tahu pun ubi tak putus-putus, memang sentiasa ada ni dia ubi. Ada yang biasanya warna kuning, warna putih pun ada. Warna hijau itu dia bagi pewarna lah. Ya. Okey. So siapa-siapa nak ni nak carilah. Ni tepung bokor, ubi kayu. By Cik Ain. By Cik Ain. Nombor telefon dah ada situ. Right. Okey. Assalamualaikum. Ni dia. Yang apa ni tepung bokor yang Pak Sam beli ni. Ni dia. Dia kalau nak makan ni makan panas-panas. Ada kebanyakan orang suka makan panas. Kalau nak makan sejuk pun boleh. Ya. Jadi tak ada masalah lah. Dan satu lagi kalau nak makan dia nak kacau, nak campur lah antara kepala santan dengan tepung bokor ni dengan dia punya ubi kayu ni pun boleh, ataupun nak makan sikit-sikit macam ni, ambil sikit-sikit macam ni, tu dia. So pasien nak cubalah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dia tak terlampau manis ya, tak terlampau manis. Lepas tu dia lemak-lemak. Lemak-lemak tu pasal santan lah. Setengah pasien duk jangkakan manis, tapi tak manis. Jadi dalam hal ni terpulang kepada cita rasa masing-masing lah. Ada setengah tu mungkin rasa masam-masam sebab santan, kepala santan ya. Tu dia. Tapi pada Pak Sam okey ya. Jadi dia sesuai untuk makan pagi ataupun makan pagi dalam pukul 10 lah, ataupun makan petang minum petang lah orang kata, minum petang. Tu ya. Jadi kalau siapa-siapa lalu kawasan tu singgahlah, boleh cuba ya, insya-Allah. Dan kepada yang dah subscribe Pak Sam channel, Pak Sam ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe Pak Sam channel. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.